Itu perkara-perkara syarat wajib puasa. Ada berapa saja? Ada 5. Apa mnemonik dia? I, B, tak you harus, tak you halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pelajar-pelajar, sihat semua Okey. Ustaz pun alhamdulillah, ustaz keluarga sihat walafiat. Diharapkan juga pelajar-pelajar ustaz serta yang follow atau subscribe ustaz punya YouTube, yang tengok video ni pun dalam keadaan sihat sejahtera bersama keluarga tercinta. Macam PKP ni, PKP sekarang masuk fasa kedua kan. Macam mana? Okey. Boring. Ustaz pun boring lah. Ustaz pun sekarang dah mula, sebenarnya bukan bermula, dah lama rasa dah rindu nak pergi sekolah, rindu nak mengajar, rindu nak pergi masjid, nak pergi buat kuliah kat masjid-masjid. Rindu semua tu lah. Kalau biasa kat sekolah kan, first kita masuk kelas, kita buat sembahyang duha sesama kan. Lepas tu kita baca doa sesama. Lepas sembahyang duha, baca doa duha, lepas tu kita baca selawat tafrijiyah. Jomlah kita sama-sama nak lepaskan rindu kita baca selawat tafrijiyah sesama. Nak kita sama baca selawat tafrijiyah. Selawat tafrijiyah ni yang mana kita nak mohon satu hajat ni, kita boleh baca selawat tafrijiyah. Sama-sama kita baca dengan ustaz. Kita mohon agar wabak COVID-19 ni cepat-cepat berlalu, cepat-cepat terhapus, cepat-cepat diangkat oleh Allah SWT, supaya kita boleh hidup seperti sedia kala, seperti dahulu sebelum adanya wabak COVID-19 COVID-19 ni. Jom sesama. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illazi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihil ghaibu wa husnul khawatimi wa yustashqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali. Serius babe, ustaz memang rindu nak baca selawat tafrijiyah sama dengan korang. Tak tahulah korang rasa macam mana kan. Serius rindu suasana sekolah tu. Rindu suasana sekolah, rindu nak pergi, nak seperti kehidupan sedia kala. Rindu nak bersesiar, rindu nak jalan-jalan, nak tengok keindahan alam ciptaan Tuhan. Rindu nak pergi balik kampung, jumpa mak ayah. Tak tahulah macam mana korang rasa macam mana. Kalau ustaz rasa gitu, sama tak? Kalau sama korang tulis kat ruang komen nanti. Aduh, okey, tak apa. Hari ni kita sambung belajar kita. Kita sambung pelajaran ke-18 puasa benteng diri. Kita masuk ke unit 4.12.2. Kalau muka surat buku teks terang 2 ni, buku teks terang 2 ni, muka surat 131. Kita tengok syarat wajib puasa. Okey, syarat wajib puasa ada 5, iaitu Islam,
bukan kafir. Yang pertama. Yang kedua, baligh bukan kanak-kanak. Yang ketiga, berakal tidak gila. Yang keempat, tidak uzur syar'i yang mengharuskan berbuka puasa. Okey. Dan yang kelima, tidak uzur syar'i yang menghalang berpuasa. So ada 5 perkara syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa, Ustaz ulang balik. Islam, bukan kafir. Kedua, baligh, bukan kanak-kanak. Ketiga, berakal, tidak gila. Keempat, tidak uzur syar'i yang mengharuskan berbuka puasa. Dan tidak uzur syar'i yang menghalang berbuka puasa. Kita ulangi, Ustaz ada buat mnemonik supaya korang senang nak hafal, iaitu IBBU, IBB, IBB, tak you harus dan tak you halang. Apa dia? I, Islam. B, baligh. Okey. B yang kedua, berakal. Tak you harus, iaitu tidak uzur syar'i yang harus buka puasa. Okey. Tak you halang, tidak uzur syar'i yang menghalang berpuasa. Okey. Yang keempat ni, tidak uzur syar'i mengharuskan berbuka puasa ni ada 3. Apa dia? MST, iaitu musafir, sakit yang memudaratkan. T apa? Orang tua atau pesakit yang tiada harapan untuk sembuh. MST itu tidak uzur syar'i yang mengharuskan berbuka puasa. Yang keempat kan. Okey, yang kelima, tidak uzur syar'i yang menghalang puasa. Okey, kata kunci dia kat situ ialah halang. Ustaz ada buat juga dia punya mnemonik dia. Apa? Hini-gipi. Hini-gipi. Hini apa? Hi apa? Haid. Ni apa? Nifas. Gi apa? Gi gila. Pi apa? Pitam. Pitam sepanjang hari. Maka mereka ini iaitu tidak uzur syar'i yang menghalang berpuasa. Mereka kalau tak ada uzur ketiga-tiga perkara ni, maka dia wajib berpuasa. Sama juga yang keempat tadi. Mereka tidak uzur syar'i yang mengharuskan mereka berpuasa, seperti MST ni, musafir, sakit dan orang tua serta ada penyakit yang tidak ada dapat sembuh, maka mereka wajib berpuasa. Itu perkara-perkara syarat wajib puasa. Ada berapa saja? Ada 5. Apa mnemonik dia? I, B, B, tak you harus, tak you halang. Okey, tak you harus ada 3. MST, musafir, sakit dan orang tua dan orang yang sakit tiada harapan sembuh. Tak you halang, tidak uzur syar'i yang menghalang berpuasa, iaitu haid, hini-gipi, haid ataupun nifas, gila, pitam sepanjang hari. Okey, jadi itulah pelajar-pelajar, okey, syarat-syarat wajib puasa yang mewajibkan seorang itu puasa kalau mereka ada ke-5 syarat itu. Okey, jadi Ustaz rasa sampai setakat ni sajalah video Ustaz kali ni. InsyaAllah kita akan sambung lagi untuk syarat sah puasa pada video yang akan datang. Okey, Ustaz rasa sampai setakat ni saja. Jumpa lagi. Okey, sama-sama doa agar COVID-19 ni dihapuskan oleh Allah SWT. Jangan lupa kan, benda boleh solat, jangan tinggalkan. Kita ada masa dan ruang untuk solat, jangan tinggalkan solat. Solat tu penting pelajar. Ingat, 5 waktu sehari semalam. InsyaAllah korang semua boleh cukup 5 waktu sehari semalam, sebab tak ada apa-apa halangan dekat rumah kot. Mesti solat. Solat dengan, lagi bagus solat jemaah dengan keluarga. Okey, lepas solat doalah pada Allah SWT supaya kita kembali seperti sedia kala. Ustaz rasa sampai setakat ini saja. Aku liqauli haza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bye bye.